Hi guys, here we go Malaysia Kedah. Sorry dah saya hari ni nak buat konten apa lagi. Kita orang baru jalan ke hotel tapi tak ada nak tidur lagi, tak ada nak lari, tak ada apa lagi. So firstly, baru nak buat konten kat hang pun unpack barang macam mana lah. Macam sekarang nak buat barang apa yang pada bawa sini. So gitulah. Kita nak tunjuk kat korang barang apa yang pada bawa kat sini kat korang. Jom. Mengoh ni baru lepas bergomol dengan dia ni. Bawa berkatil pun sengit-sengit lah. Okay, nak ambil bagasi juga. Nak ambil bagasi yang paling besar. Tak suka. Tak suka lah macam ni. Hai korang. Ni bagasi kita orang. Korang nampak tak? Nak buka semuanya tu wrapping tu. Kita unpack dulu kita punya wrapping ni. Bertengok tu. Betapa susahnya kita nak buka wrapping daripada seal ni kan. Memang susah, so kita nak tengok barang apa yang pada bawa. Let's go. Okay. So kalau tengok kat sini kita ada macam-macam, tapi kita akan unpack dengan korang satu persatu. Let's go. Okay korang, so barang apa je yang ada? Tak segitu. Tak mau. Okay, so barang first kita ada. Ni yang paling penting, yang paling berharga. Kalau tak bawa yang ni, memang habislah. So, this one korang nampak tak? Ni yang paling penting. Kita ada bawa. Ya, malu. Okay, so itu memang benda yang paling penting. Lepas tu kita pada ada buat Maggi gitulah. Lepas tu ada pada beli juga makanan yang dah ready to eat daripada Kembara. Kita ada nasi goreng kampung, nasi goreng tom yum. Ni semua daripada Kembara. Lepas tu kita ada kopiko for my husband. Dia gemar lah. Lepas tu kita ada macam jajan pagi-pagi kan, yang kalau kita sebab kat sini kita tak tahu kita duduk tempat orang, kita takut kita tak boleh nak selesakan makanan gitu. So, ni satu, ini paling penting. So, next. Habis. Ni tengok ni. Habis kopuk. Next, kita ada bawa mangkuk. Ni kita punya mangkuk, dalam ni kita bawa kerupuk bawang. Ni for my husband juga. Jangan tengok sebab saya. Okay. So, itu benda penting juga. Dan kita ada bawa coklat dan juga habis hancur aku punya popia. Popia balut. Ini untuk makanan-makanan, itu memang paling penting Lepas tu kita pack satu-satu. Ni baju. Nampak? Dalam ni ada baju day 1, day 2, day 3. Ni day 1 putih father, day 1 day 2 husband. Ni pun sama. Day 2 husband, day 3 husband. Gitulah. Ni semua kita pack satu-satu. Kita akan masuklah almari. Jom. Dia semua je lah. Jadi kita ada. Tengok habis aku terkeluk dah aku punya makanan. Okay, ni baju my husband juga dengan saya. Ada day 2, day 3. Gitulah. Kita dah packing. Sekarang dengan tudung semua kita dah packing. Full set. And ni kita punya baju spare. Ni memang kena ada baju spare, tapi tak tahu nak pakai ke tak, memang kita bawa saja. Dan kita ada this one. This one underwear. Saya dengan husband. Dan kita ada kasut spare. Ini kasut kita. Sambal. Lepas tu kita ada beg solat. Dalam ni ada kain pelikat husband, ada telekung, ada sejadah, semualah. Okay, semua kita pack dalam satu bag macam ni, kau tahu. Sebab bila kita pack satu bag situ senang. Ya. Wow. And ini bag mandi, ini juga yang paling penting. Okay, ini korang, ini bag mandi, ini penting juga. Tengok ni. Macam-macam lah. Ni kapas, gigi, semua ada. Senang. Korang, saya beri beg ni memang mudah gila korang. Ini kita ada benda yang paling penting juga untuk kaum-kaum wanita. Kita perlukan iron.
Yang ni mini iron. Fada beli dekat TikTok shop. Iron dia kecil je korang. So Fada pun tak pernah try lagi. Berplastik lagi. Nampak kecil comel warna pink. 3 minit dah. Oh 3 minit lah. And then kita ada ini baju tidur saya dengan husband. Baju tidur. And last one kita ada, oh ini akan plakat spare dengan underwear gitulah. Okay, saya memang kena unpack macam ni sebab senang. So nanti saya susun. Ya kau, wow. Dan kita ada bawa lotion. Ni nak review, tak settle lagi. Kemudian kita ada kat bahagian atas belt untuk saya dengan husband. Lepas tu kita punya anak tudung, kita punya scarf, semualah. Kat atas ni kita ada bedak sejuk, perfume. Saya memang gemar pakai bedak sejuk ni korang. Memang saya gemar gila. Okay, so this one settle for luggage paling besar. Cik ni, ini luggage yang saya tak masuk dalam kabin. Saya hand carry je. Korang tengok apa yang saya bawa. Hand carry. So benda paling penting untuk kita perempuan, kita kena bawa bag makeup. Ini brush apa semua. Ini makeup. And kita ada bag mic, kamera. Lepas tu kita ada kamera lagi. Nampak? Kamera lagi. Biasalah mai sebab nak OTD, mai nak ambil gambar. Memanglah macam tu, nak buat konten lagi kan. This one kosong, tak ada. Ini macam biasalah perempuan kena bawa. Tak segi lah tengok live. Ini kita punya. Korang mesti terkejut kalau saya bawa ni. Sekejap. Kelantan cuba teka ni saya bawa ke apa. Cik. Harap-harap boleh makan lagi. Saya betul-betul baru balik dari Kelantan, terus fly ke Taiwan korang. Lepas tu benda yang paling penting, ini charger kita, ini botol air. Ini penimbang berat untuk nak check kita punya luggage kan. Ni wire-wire semualah. Ni saya nak kena packing balik sebab saya punya kerepek tumpah sebab saya unpack semua. Ni saya letak tadi dah atas flight. Kita orang atas flight. Ni benda yang paling penting. Ni. Saya letak dalam beg ni benda paling penting. Korang tengok ni. Kita ada. Ini benda yang paling penting kalau korang nak travel. Nampak? Kita punya travel universal adapter. Adapter ni paling penting. Kalau kat sini dia pakai adapter macam Thailand tak silap. Yang ni. Yang ni. Dia pakai yang ni tak silap. Kalau kat sini lah. Yang nak jumpa dah. Try. 1, 2, 3. Yang tu nanti jangan sapu. Tapi ayo. Kita try. Kemudian benda yang paling penting juga ni untuk charge power bank apa semua. Lepas tu kita ada tripod. Dapat baju tidur. Ni kita punya tripod memang kena bawa. Ini charger untuk kamera. Lepas tu ni untuk nak shoot. Ini pun Fada baru je beli. Fada tak pernah try lagi. Nak guna dia macam ni. Nak letak kamera, nak letak handphone kan. Baru beli tak guna lagi. Okay, esok dah pukul 7 dah kena keluar weh. Sebab betul tak kalau kita datang travel tapi kita bawa orang tour guide. So tour guide ni kita akan lagi menepati masa lah. Kalau kita pergi sendiri-sendiri, buat rugi ya kita main travel sebab kita ikut kepala kita je kan. Tu saya buka dah. Dua tu je. Ini kita punya kerusi kecil. Saya saja je bawa, takut nak pergi pantai nak duduk atas kerusi ke apa gitulah. Kerusi boleh lipat kecil je. So that's all. Hai korang, so itulah konten Fada pada kali ni. Konten kita tunjuk barang apa yang kita bawa dekat korang. So itu je lah. So kita jumpa pada next konten korang. Bye bye. Assalamualaikum.